Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video kali ini saya nak share berkenaan saham Franken di Bursa Malaysia. Okey, tapi sebelum tu saya nak minta anda untuk klik button like dan juga klik button subscribe YouTube channel saya ni. Klik bell icon di sebelah kanan tu untuk dapat notification bila saya upload video. Okey, ini sedikit info mengenai company Franken ni. Dia buat bisnes dalam sektor teknologi, buat produk semicon. Lepas tu dia ada juga surface treatment dan mechanical engineering solution dan banyak lagi lah. Bisnes dia di overseas pun ada, bukan setakat Malaysia saja. So dia company besar juga. So untuk info lanjut berkenaan dengan company ni, anda boleh masuk ke website dia, franken.com. Okay, kepada anda yang baru nak start melabur saham tapi tak tahu macam mana nak berguna, saya dah sediakan video panduan pelaburan saham untuk Bursa Malaysia dan juga global secara percuma sahaja. So macam mana nak dapatkan video ni, anda boleh klik link di bahagian description dan juga bahagian komen. So anda masuk dalam website tu lah. Okay, ini dari segi technical analysis pula. Tengok kat sini price dia start naik sini, turun sikit, naik balik, and then dia buat retracement, lepas tu dia sideways sekejap. And then kita tengok ada satu bullish baru bozu candle kat sini. Okay, tengok stochastic pun dia pointing upwards, so saya expect dia akan sambung naik lagi. So dan seterusnya. Okay, jom tengok apa jadi selepas tu. Okay, price open gap up sikit and then start naik. Okay, kat sini kita beri peluang untuk beli ataupun tunggu price turun sikit baru kita cari peluang untuk beli lagi lah. Okay, jom tengok apa jadi esok dan seterusnya. Okay, price sambung naik, lepas tu dia buat retracement, dia turun balik. And then okay, datang lagi satu bullish candle, sambung naik tu ya. Saya punya target di level atas ni 0.835. Okay, and then dia sambung naik lebih daripada tu. Alright, kita beli kat sini. Dan kita jual dekat atas ni. Okay, price buat kenaikan sebanyak 9 sehingga 13%. Kita buat untung sebanyak RM450 sehingga RM650 dalam masa 5 hari sahaja. So, apa yang boleh kita buat ni untuk banyak tu? Alright. Anda boleh gunakan duit untuk holiday. Okay, boleh bawa anak-anak pergi hotel, mandi laut ataupun swimming pool dan juga breakfast di hotel. Untung banyak ni lah. So, alright, kepada anda yang nak cari extra income dengan cara menabur saham, saya dah sediakan video panduan. Saya dah create juga WhatsApp ataupun Telegram channel. Dan ada ebook untuk anda. Semua ni adalah percuma sahaja. So macam mana dapatkan semua ni, anda boleh klik link di bahagian description dan juga komen. Okay, like Facebook, follow Instagram dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan update berkenaan dengan saham. Okay, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam next video.